dan riak dia adalah kemuncak kepada mazmumah yang lain. Cuma dia duduk dekat nombor 8 ni lah, sebab dia nak bagi susunan 8, 9 ujub, 10 riak. Ada macam tu kedudukan dia. Dan takabur ni dia lebih banyak tertumpu kepada bab duniawi. Apa yang melibatkan dunia lah. Okey, yang melibatkan akhirat tak masuk takabur. Jangan salah pakai istilah. Sebab yang melibatkan akhirat dia merujuk kepada riya. Okey, dia bab-bab amal soleh ibadat dia merujuk pada riya. Tapi kalau bab-bab duniawi, pangkat besar ke, dia handsome ke, dia cantik ke, tu bab dunia tu. So dia panggil takabur. Samalah, orang ada muka handsome, orang ada muka cantik, dia tak rasa pun dirinya lebih mulia daripada orang lain. So namanya bukan takabur. Tapi dia rasa, saya Ustaz, dalam kampung ni saya lah yang paling cantik, kata dia. Orang lain semua rendah, orang saya nombor semua tak apa nak cantik, orang lain semua lebih buruk daripada saya, itu namanya takabur. Yang tu bab dunia lah. Ataupun dia berpangkat, contohnya kan, dia lah yang berpangkat besar, saya ni pangkat ini, saya ni pangkat itu, tapi saya rasa diri saya mulia, dan dia merendahkan kepada orang lain yang ada di bawah dia, ataupun orang lain yang ada di kelilingnya, maka itu namanya adalah takabur. So dia bukan hanya melibatkan jam, melibatkan kereta, melibatkan pakaian, apa saja yang melibatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, itu semua dipanggil sebagai takabur. Dia muliakan anak dia rendahkan anak orang lain. Takabur tak? Anak saya SPM baru ni, semua bukan macam jiran sebelah tu. Sebelah pula masuk campur. Habis So dia rasa diri dia mulia sebab kerana anak dia bagus, dan dia merendahkan pula orang lain kerana orang lain tak bagus seperti anak dia. Namanya takabur. Macam tu. Jadi kalau kata kita dah tahu definisi ni, senang tak untuk kita nak kawal diri kita? Senang. Dia tak semestinya kena pakai pakaian mahal, dah dinamakan sebagai takabur. Itu yang takut nanti tersalah faham. Bila kita tak dibenarkan lagi untuk macam ni, kita tak faham, kita pun tak pakailah pakaian yang cantik-cantik, beg pun tak pakai cantik. Sebab apa? Takut jadi takabur, Ustaz. Pakailah cantik, tak ada masalah pun. Sebab kita dah sebutkan dulu, nanti ada hadis di belakang yang nanti kita akan ceritakan tentang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah sukakan kepada kecantikan. Sedangkan kita nak pergi ibadat pun Allah suruh kita pakai cantik-cantik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah zinah. Zinah ni maksudnya perhiasan kamu yang cantik-cantik. Inda kulli masjid. Setiap kali nak pergi masjid. Setiap kali dan every time kamu nak sembahyang, kamu nak beribadat, masjid kan untuk kita nak beribadat, nak mendekatkan diri kepada Allah. Pakailah pakaian cantik, tak ada masalah pun. Apatah lagi kalau kata kita dengan Allah pun kena cantik-cantik. So di luar takkan pakai buruk-buruk. Bolehlah, cuma jangan ada dua sifat tadi tu. So dia faham yang ini, selesai dah. Tapi kalau kata dia melibatkan amal soleh dan ibadat, Ustaz, itu riak, tak masuk dengan takabur. Contohnya dia bersedekah, sedekah dia menunjuk-nunjuk, dia kata akulah yang paling banyak sedekah dalam kampung ni. Itu dah riak. Apa sebab dia cakap macam tu? Sebab nak orang puji dia. Riak ni yang ke-10 lah kita belajar. Tapi sebab dia sekarang ni kita dekat level yang sama. Takabur dengan riak di level yang sama. Inilah kemuncak kepada mazmumah yang lain. Dia takabur, riak, ujub di tengah-tengah ni, tapi di bawah sikit. Okey, takabur, riak, ujub di tengah-tengah ni, sikit di bawah dia. Dan dia akan boleh pergi. Ujubnya akan boleh pergi takabur, ataupun ujub boleh pergi riak. Okey, saya terus bagi definisi, bagi mudah faham. Takabur ialah melibatkan duniawi, tadi dua syarat saja. Riak, dia melibatkan amal soleh dan juga ibadat. Apa syaratnya untuk menjadi riak? Ialah sesuatu amalan soleh dan ibadat, dia nakkan pujian daripada orang. Dia nakkan pujian daripada orang. So kalau dia buat sesuatu tu, dia nak orang puji dia, namanya riak lah. Sebab dia melakukan amal soleh. Tapi kalau dia buat kerja-kerja duniawi, dia nakkan pujian orang, itu okey. Duniawi tak apa. Sebab dia nakkan puji orang dengan sebab dia ada kepakaran-kepakaran dia. So tak apa, itu tak ada masalah pun. Sebab dia bukan melibatkan ibadat. Tetapi kalau daripada sudut ibadat dan juga amal-amal soleh yang dia buat, seperti zikir, baca Quran, sedekah dan seumpamanya, maka dia tidak boleh nakkan pujian orang. Buat tu memang kerana Allah. Jadi kalau kata dia buat sesuatu amal soleh dan ibadat kerana nak dapatkan pujian, syarat tu dah masuk kepada bab riak. Ataupun dia buat amal soleh dan ibadat itu kerana nakkan harta. Nakkan harta. Aku buat ni sebab nakkan harta. Aku datang ni sebab nak payment. Aku buat ni. Walaupun dia bukan buat
untuk manusia. Dia buat amal soleh, ibadat. Macam kami ni mengajar ni semua juga, paling besar kena jaga hati kita ni. Tapi ibu tak boleh nak judge kita kami lah, sebab tak ada dalam hati. Maksudnya hati ni setiap orang yang kena tahu, orang lain tak boleh tahu. Ustaz kadang-kadang, ustaz ni nak duit tu letak sampai 1,500 tu kan. Tak boleh, kita tak boleh judge, kita tak boleh judge tu. Dia letak, kita tak tahu dia letak pasal apa. Tapi mahal tak payah ambil dia. Banyak lagi besar yang dia. Tapi kerana dia letak tu, kita tak boleh kata, oh dia ni memang riak ni sebab letak banyak. Tak boleh macam tu. Tak boleh cakap itu. Dia pun berhak untuk meletakkan, dan kita pun berhak untuk tidak mengambil dia sebab mungkin kita tak mampu. Okey, itu nanti bab yang ke-10 kita akan bincang lebih detail. Cuma nak sebutkan tu je dulu. Jadi dua sebab ni saja. Sama ada dia nak buat sesuatu amal soleh kerana nakkan pujian ataupun nakkan harta. Cuma ditambah sikit daripada Fudail bin Iyad, dia kata kalaulah dia meninggalkan sesuatu amal itu kerana takut dipuji ataupun takut berlaku riak, maka namanya riak. Takut dipuji. Saya bukan tak datang kelas, tapi takut nanti orang cakap saya ni pandai pula. Dia tak datang tu riak. Sebab dia datang tu sebab takut dipuji, ataupun takut buat sesuatu benda tu takut terhasilnya riak. Saya bukan tak nak baca Quran, tapi takut nanti tiba-tiba muncul riak dah tu. So dia kena jalan juga, dia kena tempuh juga. Takut orang puji ke, takut orang cela ke, takut muncul riak ke, semua kena jalan juga. Biar ada dalam hati tu pun jalan je. Sebab kalau kita sengaja tinggalkan dengan takut benda-benda itu semua, jadi namanya riak. Okey, habis, selesai. Mana nanti bab riak kita akan bincang lebih detail lagi. Cuma nak bezakan, takabur dan riak dia adalah kemuncak kepada mazmumah yang lain. Cuma dia duduk dekat nombor 8 ni lah, sebab dia nak bagi susunan 8, 9 ujub, 10 riak. Ada macam tu kedudukan dia. Okey, riak, takabur, riak dah tahu. Di tengah-tengahnya adalah ujub. Ujub ni apa? Ujub ni mainan hati yang sangat sekejap. Diambil daripada perkataan ajabah, ataupun kita biasa dengar ajaib. Ajaib ni biasanya wow, wow kan. Kita dah tengok orang buat silap mata, daripada topi tu keluar pula rabbit. Wow, betul kan? Oi, hilang. Betul kan? Kita rasa takjub lah. Tu panggil ujub. Takjub ialah rasa kagum. Tapi ujub dia bukan rasa kagum dengan orang. Ujub dia rasa kagum dengan diri dia. Itu yang bahaya tu. Tetapi dia boleh pergi ke mana, Ustaz? Ujub ni dia boleh pergi kepada takabur, dia boleh pergi kepada riak. Dia sekejap je. Tak, dia pergi sana. Tak, dia pergi sini. Dan sebab itulah bila mana ada munculnya ujub ini yang kena buang dulu. Supaya dia tak boleh pergi kepada takabur dan juga riak. Dia starting point adalah ujub. Contoh saya bagi. Kadang-kadang ada orang dia ada perasaan macam tu. Dia contoh kita dalam kelas, kita pun tanya, ada ustaz tanya soalan, dia kata okey, siapa boleh jawab soalan gini sekian. Si fulan lah angkat tangan. Saya ustaz, saya boleh jawab. Jawapan dia sekian. Ustaz kata betul, bagus. Nanti ustaz tanya lagi, okey, soalan kedua, siapa boleh jawab soalan gini sekian. Dia lagi angkat tangan. Jawapannya betul, bagus. Ustaz kata. Soalan ketiga ustaz tanya, siapa boleh jawab sekian. Ketiga, betul. Dalam timbul dalam hati dia, akulah yang paling pandai dalam kelas ni. Walaupun dia tak layan, dia bukan tak layan tau, tapi dia akan muncul macam tu. So apa nak buat kalau ujub tu datang? Dia kena balik pada Allah. Kita semua ada perasaan macam tu. Ibu-ibu puji saya, baguslah ustaz, sedap lah tazkirah ustaz, sedap lah. Saya saja, tapi saya itu takut lah, benda tu jadi takut lah kan. Jadi macam mana? Serahkan pada Allah. Kita tak boleh buat sebab kalau kita duduk layan benda tu, walaupun mulut kita kata tak Allah punya, tapi dalam hati tahulah kau pandai lah, aku lagi pandai, contoh gitu kan. Itu sebenarnya kita sedang merangsang hati kita untuk pergi ke takabur atau riak. Tengok apa yang dia kena puji lah. Kalau dia puji bab dunia, dia akan pergi takabur. Kalau dia puji bab akhirat, dia pergi riak. Apa tadi soalannya? Contohlah, saya nak bagi gambaran macam tu lah. Contohnya, walaupun sekarang ni mungkin kita tak ada kelas macam tu, ataupun mungkin kita ada kelas-kelas yang bukan jenis agama, kelas masak, kelas teknologi, kelas AI. Oh, dia pandai, dia dapat jawab. Dia pandai, dia dapat jawab. Kadang-kadang dia tak tanya pun, tapi orang tu jawab. Siapa yang pernah berkahwin dengan cucu Rasulullah, Umar Al-Khattab, tiba-tiba dia kata kan, orang pandang dia, siapa yang jawab tadi? Aku pun aku pandai. Macam tu. Walaupun kita kata bukan macam tu situasinya, tapi suasananya dia rasa tercetus bila mana orang lain tak jawab pun aku seorang lah. Tapi janganlah pula nanti bila ustaz tanya tak jawab langsung.
Kan? Bukanlah tak nak jawab, nanti kata riak pula kata kan. Tapi daripada sudut itu salah satu tanda yang ada. Dan salah satu tanda lagi yang ada ialah sentiasa ujub ni ditandanya adalah banyak contohnya kepada aku. Contoh yang dikeluarkan tu semua aku. Kalau dia tak nak puasa ke, dia nak kat Syakban tengok macam aku. Nampak? Dia banyak contohkan dirinya aku ni puasa juga Syakban sebab kita nak kat Ramadan. Cubalah kita buat sama-sama walaupun nampak macam bagus, tetapi bila dia letakkan diri dia menjadi aku yang menjadi contoh, itu sedang ada ujub. Walaupun tak pergi lagi riak dan juga takabur, tapi dia sedang ada ujub sebab dia kagum dengan diri dia. Kan? Korang ni tak nak baca Quran ke? Takkanlah tunggu tadarus macam kami ni. Kita orang buat ni, nampak? Banyak kami, kita orang, banyak aku, banyak melibatkan diri dia. Itu yang membuatkan dia jadi ujub. Kalau aku tengok anak-anak aku didik bagi apa semua. Macam mana ni? Anak aku didik macam ni. Wah, itu semua banyak contoh. Ini bukan saya sebut tau. Ini Allah yang sebut. Kenapa? Sebab kesemua contoh-contoh yang Allah bagi dalam Al-Quran, yang mana nama-nama watak-watak jahat, antagonis dalam Al-Quran, semuanya menyebut aku. Cuba tengok Iblis tadi, dia kata apa? Aku lebih baik daripada dia. Fir'aun, surah An-Nazi'at, aku Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Tengok Namrud ketika berhujah dengan Ibrahim, ana uhi wa umit, aku adalah Tuhan yang hidup dan mematikan. Qarun ketika mana orang cakap dia la tafrah, jangan sombong wahai Qarun, kayanya ini datang daripada kepandaian aku juga. So kena jauhkan daripada perkataan aku ni. Tapi bukanlah maksudnya tak boleh nak sebut perkataan aku tu. Janganlah kata nak sebut apa Ustaz, gua, lu. Contoh nak bagi pada orang, jangan contoh pada diri sendiri. Itu je maksud dia. Okey, jangan contoh saya kalau begini, saya. Kita ada banyak contoh yang lain. Kadang-kadang ada, bukan yang orang biasa saja. Kadang ustaz-ustazah pun banyak contoh aku juga. Kan? Saya ni kalau didik anak saya, akan didik anak saya gini. Betul, boleh share. Tetapi jangan anggap bahawa sempurna dah tu. Yelah, masih lagi muda. Nanti dah besar, kita tak tahu. Kenapa tak nak cerita lagi pasal anak dia yang dididik tak jadi? Boleh tak? Berpotensi tak jadi macam tu? Berpotensi. Tak semestinya anak yang dididik tu betul, akhirnya besar jadi. Betul juga. Nabi Nuh takkan tak didik anaknya betul. Of course dia didik anaknya betul, tapi anak dia tak ikut dia. Nampak? Sebab tu jangan banyak bagi contoh, sebab nanti bila terkena balik pada kita, orang katanya macam mana Ustazah yang didik anak tu. Apalah, kita cerita lain lah kata dia. Dah tak nak cerita dah. Sebab apa? Dah lain. Kan? Sebab tu jangan banyak sangat bagi contoh pada diri kita sendiri. Kita ada contoh yang banyak. Bagi contoh si fulan boleh. Asalkan jangan kita je. Kan? Asalkan jangan kita saja. Dan kalau nak buka nama dia yang baik-baik, bolehlah cerita. Kan, contohnya Haji sekian ni, kalau saya jumpa dia bagus, dia mesti duduk kat depan sekali, sebut nama dia, pasal cerita tu baik, dia tak panggil mengumpat ialah cerita yang kalau dia dengar, dia tak suka, dia benda tu buruk. Tapi kalau cerita yang baik-baik, boleh sebut nama, ataupun tak boleh, tak payah sebut nama pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tak semestinya kena ada contoh yang di depan kita. Kita ada contoh daripada Nabi-Nabi, kita ada contoh daripada para sahabat, kita ada contoh daripada para ulama, ambil lah. Tapi mungkin orang tak nak ambil sebab cerita tu dah lama, tak nampak apa Ustaz. Okey, bolehlah cerita circle kita, tak ada masalah pun. Sebab asalkan jangan cerita diri kita sahaja. Itu yang menyebabkan bahawa termunculnya ujub. Daripada ujub ni lah akan munculnya, nanti akan pecah kepada takabur dan riya. Ujub nanti kita akan bincang bab 9. Tapi kita nak bagi beza je tu dulu. Dan ujub ni tak semestinya bab ukhrawi ataupun dunawi. Dia boleh cabang, dia boleh dua. Sekarang ni kita pergi bertakabur. So syarat untuk menjadi takabur ialah dua saja, merasa diri mulia dan juga menghina orang lain. Dan takabur ini juga ada pada sifat ataupun nama Allah. Ada tak nama Allah? Kita hafal tak nama-nama Allah? Mujo ada lagu kan? Kalau tak ada lagu Nasaluka, ya masih baik ada tu. Kalau tidak, kita pening juga. Lepas Ar-Rahman apa? Ar-Rahim. Okey lah, faham. Okey, lepas Al-Qudus, salah. Okey, lepas Al-Latif, mabuk nak kira balik tu. Al-Latif, Al-Khabir. Lepas Al-Syafi,
Ada. Masa ada 99 mana, tapi kalau dia berlagu kan jadi macam Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar itulah saya nak highlight yang Mutakabbir tu. Allah juga maha sombong. Al-Mutakabbir ialah sombong, tapi jangan faham sombong macam kita. Allah sombong pada siapa? Pada orang yang sombong pada Allah. Sebab sombong ni, takabur ni boleh pergi kepada Allah, sombong dengan Allah boleh pergi kepada manusia. Tapi bab yang ini dia lebih kepada manusia lah, kan? Rasa diri mulia pada orang lain, rendah pada orang lain, itu lebih kepada manusia. So Allah juga sombong kepada orang-orang yang sombong kepada Allah, ataupun Allah juga sombong kepada orang-orang yang ada sifat sombong. Sebab Al-Mutakabbir ni Allah tak benarkan untuk ambil langsung sifat ini. Nanti kita akan belajar yang itu. Kemudian, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin. Allah letakkan mereka ini di kalangan orang-orang yang sombong ini, mutakabbirin, di api neraka jahanam. Tempat duduk orang yang mutakabbirin ini ialah di neraka jahanam. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat pada orang yang mutakabbirin ini adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya kesan dia. Okey, ini hadis yang kita sebutkan, hadis kursi, yang ni yang saya katakan tadi. Dan sabda Rasulullah SAW, pada barang yang menceritakan ini akan dia daripada Tuhan yang maha mulia. Hadis kursi, ya. Ini hadis kursi, boleh tulis sebab takut nanti tak tahu. Ingatkan hadis biasa. Ini hadis kursi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya uridai. Al-kibriya ialah sifat kesombongan. Al-kibriya. Wal azamatu izari. Maksudnya kata Allah, al-kibriya uridai, sifat kesombongan itu adalah rida aku. Ridai itu maksudnya rida aku. Rida, tahu rida? Rida tu selendang. Biasa orang lelaki letak kat sini ataupun letak kat kepala dia kan, tutup semua. Maknanya nak bagi tahu ridai itu adalah al-kibriya itu adalah ridai, rida aku ialah biasanya diletakkan di bahagian atas bahu. Okey, ni kena faham daripada sudut yang Allah nak beri contoh. Sebab Allah bagi contoh mengikut apa yang manusia sedang buat. Itu yang sebenarnya tamsil tu biasa ada. Contoh kan, yang Allah kata kalau orang yang dalam Quran kalau orang yang dalam keadaan dia lapang dengan agama, maknanya dia seronok untuk mengamalkan agama, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dada dia dengan Islam. Allah sambung lagi ayat tu, kalau orang yang dia rasa bahawa agama Islam ni sempit, Allah akan daiqan harajan, Allah akan sempitkan dada dia. Dan Allah bagi tamsil, Allah bagi perumpamaan, seperti mana mereka naik di atas bukit yang tinggi, sampai di puncak bukit dia rasa sesak nafas. Nampak? Allah akan bagi contoh mengikut apa yang biasa kita lakukan. Sama jugalah dengan contoh dalam hadis Bukhari, yang mana kata Allah kata Nabi SAW, Allah gembira, Allah suka bila ada orang yang nak bertaubat kepada Allah. Tapi Nabi bagi contoh macam mana gembiranya Allah itu, ialah Allah punya gembira lebih lagi gembira pada orang yang berjumpa balik unta dia yang hilang di tengah padang pasir. Mana Allah bagi contoh macam tu supaya kita nampak gambaran. Tapi janganlah ingat Allah tu gembira macam tu. Contoh saja. Samalah. Adakah Allah pakai rida? Saya nak bagi faham ni supaya jangan salah tafsir ni. Al-kibriya uridai, Allah kata. Kesombongan itu adalah rida aku. Ada Allah pakai rida? Tak. Dia nak bagi nampak gambaran bahawa rida tu biasa duduk tempat atas. Duduk dekat atas. Dan kata Nabi, kata Allah, wal azamatu izari. Dan kemuliaan aku tu adalah kain aku. Kemuliaan itu ialah kain aku. Kain biasa duduk bawah. Maknanya kalau kat sini susunan dia adalah level kibriya tinggi lagi daripada azamah. Sebab kibriya duduk atas rida, dan juga azamah duduk bawah izat. Tapi dua-dua ni sifat Allah. Dua-dua ni sifat Allah. Cuma level tu dia tinggi. Nak bagi nampak gambaran kita, oh ini rupanya Allah nak bagi tahu. Tapi Allah sambung, faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang cuba cabut daripada aku salah satu daripada dua sifat ini, alqaituhu fi jahannam, aku akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam, wala ubali, aku tak kisah, aku tak peduli. Kata Allah, aku tak peduli. Maknanya dua ni
Salah satu je dia cabut. Dia nak ambil yang al-azamu. Izar nak ambil. Aku nak rasa kemuliaan. Aku nak orang muliakan aku. Allah campakkan dia dalam neraka. Ataupun kita punya fokus al-kibriya. Kita punya tajuk adalah al-kibriya tu kan. Kibrin. Kibrin ni adalah takabur. Kalau dia ambil sifat takabur tu, dia nak rasa diri dia mulia daripada orang lain dan merendahkan orang lain, Allah campakkan dia dalam neraka. Sebab dua-dua ni sifat Allah ataupun nama Allah. Tak boleh ambil. Tapi kalau nama-nama Allah ataupun sifat Allah yang lain, ada tak Allah bagi pada kita? Ar-Rahim, ada tak Allah bagi pada kita? Ada, kita rasa sayang bila tengok kucing datang. Nyau. Ada kucing betul ke? Kadang-kadang dia datang saya. Ar-Rahman, ada tak Allah bagi kita? Pemurah. Kadang-kadang kita nak bagi orang sedekah, tengok orang yang Allah susah, jadi bagilah. Tengok makcik-makcik kadang berjual kopok bagi semua kan, jual kopok bagi semua tu, nanti kita pun beri tengok kesian, kita belilah 2 kopok tu kan, bagi ke orang lain. Bagi kan, tu adalah pemurah. Ataupun kita ada sifat tak al-latif, Allah bagi lembut hati kan, orang buat apa pun kita astagfirullahalazim, kita jadi lembut hati, tak nak keras, tak nak kasar-kasar. Betul tak? Pasal ini adalah Allah bagi dan pinjamkan kepada kita. Tetapi sifat yang Allah tak boleh bagi pada makhluk dia, hamba dia, adalah al-kibriya dan wal-azamah. Tak boleh. Ini memang tak boleh. Kalau ada pada orang, bermaksud dia sedang naza'ni. Kita kata Allah tadi, dia sedang cabut daripada aku. Aku tak bagi. Tiba-tiba dia nak juga. So, dia sedang cabut. Bukan minta. Dia sedang cabut. Aku nak juga al-kibriya. Aku nak juga al-azamah ini. Jadi sebab itu dalam hadis ini, dia memberi ancaman kepada kita. Jangan ada sifat al-kibriya ni. Jangan ada sifat takabur ni. Sebab kalau ada, tadi dah kata dalam surah Az-Zumar ayat 72, fabi'sa maswal mutakabbirin, memang tempat di dalam neraka. Satu dalil dah ada dalam Al-Quran. Satu lagi dalil yang kedua dalam hadis kursi. Allah kata, siapa yang cabut daripada aku, al-kibriya aku ini, aku akan campakkan dia dalam neraka, wala ubali. Aku tak peduli pun. Siapa pun dia, ada syafaat ke tak ada syafaat ke, masuk. Pasal apa? Aku dah bagi amalan. Ni dalam hadis ini. Sebab tu kita kena, dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. So sebab tu kita kena faham bahawa bermula kibriya, iaitu takabur, itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat dia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Kibriya lah ke atas tadi. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia lagi sempurna, lagi terkaya. Azamah rasa diri mulia lagi pada orang lain. Kibriya tadi ada 2 tadi lah, sifat syarat tadi. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua tadi. Al-kibriya lebih tinggi daripada yang kedua, al-azamah. Kenapa? Sebab kerana ia dimisalkan yang pertama dengan selendang, rida, dan yang kedua dimisalkan dengan izar, pakaian di bahagian bawah. So, sebab tu al-kibriya tu lebih tinggi martabatnya daripada al-azamah. Ini sifat Allah lah. Sifat Allah. Jadi kita takkan boleh ambil daripada sifat ini ataupun sifat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak kena sombong? Sebab kadang-kadang kita nak dengar orang puji kita lah. Sebab tu dalam 10 sifat mazmumah ni kita tak ada sum'ah. Ada tak sum'ah sini? Tak ada sum'ah kan? Padahal sum'ah pun adalah salah satu daripada sifat-sifat mazmumah juga, sum'ah ni. Kan? Tapi kenapa tak ada? Sebab kalau ada dah al-kibriya ni ataupun takabur yang kita sedang belajar ni, sebenarnya dia dah masuk sekali, include dalam tu sum'ah. Ataupun riak, sama juga. Riak kan kita nakkan pujian orang. So siapa-siapa yang buat tu kerana nakkan pujian orang, sebenarnya dia dah ada sum'ah. Dia tak payah bahas lagi tentang sum'ah tu, sebab dia package 3 in 1 Nescafe. Dia masuk sekali. Tapi sebab tu kita ni tak, ini dikira sebagai kemuncak dah ni, dan level yang paling tinggi dah ni. So maknanya kalau kita ada juga, na'udzubillah min zalik, kena keluarkan. Nanti dia akan bagilah kat belakang tu, dia akan bagi ubat. Satu nama kitab ni pun penawar bagi hati kan. Dia akan bagilah penawar. Macam mana Ustaz, saya rasa saya lah ni, kan? Saya rasa saya lah orang yang takabur ni. Suka sangat cerita pasal aku kan. Suka sangat nak muliakan orang, aku merendahkan orang. Jadi dia ada ubat di belakang tu yang mungkin boleh dibuang sikit demi sikit. Bukan hari ni belajar besok hilang dah. Kita tak ada macam tu. Itu bukan pelajaran yang sebetulnya. Sebab pelajaran sebetul dia ada proses dia. Dia tak akan boleh hari ni belajar. Kalau tidak, dia akan shock, dia akan terkejut, dan dia boleh naik lebih dahsyat daripada itu. Kita kan pengalaman masuk Ramadan, bila kita berubah on the spot, jadi apa lepas tu? Kita akan jadi lebih teruk daripada tu, sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik dalam Ramadan.
aku dah banyak dah buat. Nanti bulan depan kita buat, bolehlah buat sikit-sikit dosa ke. Banyak dah buat. Orang pergi Mekah Madinah kan. Kalau dia rasa terkejut dekat situ dengan sebab banyaknya amalan yang dia buat, nanti dia balik, dia tak buat apa dah. Kan? Sebab itu dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh terperanjat macam tu nak ubah. Dia ada proses dia yang kita kena perlahan-lahan. Daripada start kita belajar bab anggota zahir dululah. Tutup mata dulu. Kemudian telinga, jaga telinga. Lidah kita kena jaga. Daripada situlah akan membentuk hati yang bersih. So daripada hati yang bersih tu, cuba kawal marah pula. Dah kawal marah, okey tak? Marah tu hilang je, dengki pun dah tak akan ada pada orang dah. So dia akan perlahan-lahan. Akhirnya tak ada kedekut lagi, kita boleh bagi infak pada orang walaupun RM1, RM2. Sebab dia proses. Dan akhirnya akan kuranglah, tidak ada. Akhirnya hilanglah mazmumah dalam hati. Cuma dia mungkin makan masa. Kenapa makan masa? Sebab hati kita tu hitam. Mana boleh hitam hari ni, tiba-tiba belajar buat takabur ni, putih terus. Mestilah dia tertanggal satu-satu kan. Sebab Nabi sebut orang yang buat dosa maksiat, dia ada nuktatun sauda yang akan masuk dalam hati dia. Satu titik hitam. Buat maksiat lagi, satu titik hitam. Buat maksiat lagi, satu titik hitam. So banyaklah titik hitam kat situ. Mana boleh dia hilangkan sekali dengan kita tahu macam tu? Kan tak boleh. Dia mesti, okey buat dulu, cabut satu. Okey buat lagi amalan lain, cabut satu. So dia mesti ada proses yang sangat lama untuk dapatkan balik hati yang dipanggil qalbun salim. Nak dapatkan qalbun salim ni dia kena proses. Sebab tu dia sampai dia di tahap istiqamah. So bila dapat istiqamah tu pegang betul-betul. Sebab hati dah mula bersih. Okey?